Jangan bazir emosi. Apabila masa harga emas rendah, beli sahaja. Jangan tunggu harga yang paling rendah kerana tiada siapa yang tahu bilakah harga emas ini paling rendah. Apabila kita dah beli, kita tak perlu nak semak harga emas setiap hari, setiap jam, setiap minit. Harga emas naik, kita gembira. Harga emas turun, rasa kecewa. Kan ini namanya membazir emosi. Kita hanya melihat harga hanya apabila, yang pertama, kita nak beli lagi emas, dan yang kedua, apabila kita nak jual emas itu sahaja. Saya selalu berjumpa dengan situasi, contohnya ada yang nak beli 1 dinar. Contohnya harga hari ini 1 dinar lebih kurang 2,800. Apabila dia tengok harga dinar turun 2,700, dia nak cancel. Dia tak jadi nak beli. Takut nak beli katanya. Jadi apabila situasi begini berlaku, saya akan selalu nasihatkan harga emas turun naik itu adalah normal. Kalau lepas beli, harga emas terus naik dan tak turun-turun, itu tak normal. Itu mustahil. Apa yang boleh berlaku di masa akan datang apabila harga emas tersebut naik, rasa menyesal pasti akan ada kerana tak beli lebih banyak. Oleh itu, jangan kita bazirkan emosi kita dengan selalu memantau harga emas. Jadi, kita jangan bazirkan emosi dengan harga emas. Masa harga emas di paras rendah, kita beli sahaja apabila kita ada duit yang mana kita nak simpan untuk jangka masa panjang. Yang penting kita tambah gram-gram emas dengan duit lebihan yang kita ada. Kalau tuan-puan nak saya bantu untuk memulakan tabungan emas serendah RM100 bersama Public Gold, menggunakan akaun Masgap, anda boleh rujuk link di bio ataupun PM saya untuk saya bimbing tuan-puan sebaiknya.